Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama tanya puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang kejuk tenaga kepada katanya tihat badan tihat pikiran sehingga kata pakai tenaga nyoba ibadat kepada Allah, iaitu kalau malamnya tarawih tanya malam 20 Ramadan. Nyo insya-Allah mulai malam tengah tanya ditamang dalam suluh yang kelih, suluh merdeka dari api neraka. Kemudian oleh merdeka katanya ni ba api neraka gepaso katanya dalam syurga. Oleh karenanya malamnya takalon siput-siput syurga bagaimana dan siput ahli syurga ya orang yang duduk dalam syurga. Oleh Abu Hurairah gekul legonyan pogekun qulna kamukun kemunyan ya Rasulullah mimma khuliqatil jannah. Ya Rasulullah dari pu gepegot syurga. Nyo de put syurga. Qala minal ma. Gukun oleh Nabi daripada i. Daripada i begot. Qulna akhbirna an bina'il jannah. Kemudian ya Rasulullah nebagah ka malam alat-alat pegot syurga. Ya, bahan-bahan bangunan ji. Ya, begah ni Nabi bahan bangunan ji libnatun minat dahab wali penatun min fiddah. Bangunan ji bata ji kepegah li Nabi sinung mu sinung perak sinung mu sinung perak menangga tua-tua ju bag kepegah syurga. Jadi bintih ji mu perak wa malatuha dan temen ji pun ngelawak temen ngom pekat-pekat bunuh bata mungfirah temen ji miskun kasturi. Jadi alu bata dari mung daripada perak temen ji ngom pekat kasturi. Kemudian waktu rabuha tematano yang na dalam syurganya dari dakfaran. Dari dan lengkum kuma. Kemudian bate-bate ji yang di sinan dari lu'lu' dan yakut. Dari intan mutiara bate yakut. Kemudian barang segato begah yang katamang dalam syurga tengah menghayu-hayu anali truk kenan tutah-tutah dan kekai anali mati-mati. Nyamban tipu syurga menan punya. Dan ana beruk-beruk ija yang na bak badan katanya. Ada beruknya pengaruh kenang ru'uh masin-masin. Ru'uh king-king. Maka beruk bagi bak badan. Ru'uh yang na dalam syurga be kasturi. Ana beruk ija. Wala tufna cibabuhu dan hana tuha-tuha li. Nyamban atur syurga. Kemudian orang yang duduk dalam syurganya yang oleh Ibnu Abbas gukun sesungguh ahli syurga. Orang yang duduk dalam syurga ni la yazdaduna jamalan wa husna. Ahli syurga, orang yang duduk dalam syurga sehingga dalam syurga mutamah laju cantik konyan mutamah din kon dua dalam syurga. Mutamah laju cantik, mutamah laju din. Sebagaimana kepada Ibnu Abbas, mutamah getanya duduk dalam dunia Tuhan. Dalam dunia mutamah Tuhan je. Mata pun muda langkah Tuhan kata lahi ke mata ada lemah di atau kita ut. Ona bi umum dia. Dalam syurga kam mutamah Tuhan. Mutamah muda, mutamah din. Hana mati-mati ili dalam syurga katanya karena makanan dalam syurga betul-betul makanan yang ladat-ladat
hana mengandung racun dan hana mengandung bahan-bahan baku yang bahaya katanya. Tak apa juh laju BA hana tinggi darah dalam syurga. Gelanto tatuh katanya itibiru beru kasturi. Nyamban penduduk dalam syurga. Maka orang terawih bak tiplu yang akhirnya nyoku ge pemardika bak pun neraka akan menduk dalam syurga yang hana tuha-tuha di. Kemudian kelebihan terawih tu malam 20 Ramadan. Urun terawih malam 20 ge beri pahala kegonyan, pahala orang syahid-syahid dan orang saleh-saleh. Kemudian malam tengah malam 20 nyoka mendekati malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Syafi'i yang lebih terharap Lailatul Qadar malam 20 malam 20 Lail. Lebih terharap punya malam tengah malam 20 dan malam 20 Lail nyan yang lebih harap. Tapi dalam tiplu yang akhir inan permainan ji Lailatul Qadar. Jadi urun tarawih malam tengah malam 20 Ramadan banallahu gepeget oleh Allah kegonyan tabuh kamar dalam syurga daripada nur kebagai. Tabuh kamar dalam syurga. Karena oleh kamar deka bak pun neraka dia utama dalam syurga. Maka haji urun tarawih malam tengah kebagiannya tabuh kamar dalam syurga daripada nur. Kemudian sedekah ikhlas tu malam baru malam sikurung belah Ramadan berjumlah 1.511.000 lebih. 1.511.000. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.